Aku spend lebih RM10,000 untuk tukar daripada tiles kepada imprint. Berbaloi ke tak? Okey, kali ni kita nak mencantikkan posh pula. Salah satu sebab kenapa aku decide nak beli rumah ni, sebab aku memerlukan 2 tempat parking kereta. Rumah ni rumah busuk yang aku beli dengan owner. Korang nampak tak, tiles tu sampai dah tumbuh rumput dah bawah Sebenarnya dia. Untuk posh ni, lama aku fikir nak pasang apa kat lantai. Aku dah survey batu kacang, epoxy, tiles, outdoor decking, dan last kali aku decide untuk guna imprint. Kenapa aku pilih imprint? Sebab kos dia lagi murah sikit berbanding kalau kita pasang tiles. Dan lagi satu, nak jaga pun senang. Untuk rumah aku ni, saiz dia lebih kurang 690 square feet. Aku dapat RM12 per square feet. Tambah dengan kos tong roro dan kos diorang nak hacking, jadilah RM10,200. Thank you so much kepada abang-abang Pesona Imprint yang tolong meratakan tanah untuk aku buat laman. Sebab abang ni yang bagi idea, daripada dia buang tong roro, better dia letak dekat laman ni. Sebab laman ni pun aku memang cadang nak pasang rumput kapet. By the way, staff-staff diorang ni memang buat kerja laju, cepat dan datang awal. Proses pasang imprint ni ambil masa dalam 4 ke 5 hari je, sebab ada satu hari tu hujan, jadi dia lambat kering sikit. Sebelum ni kita orang nak parking kereta susah tau. Sebab dekat parking kereta ni dia macam berbukit sikit. Sebab tu kita orang cakap dengan abang tu, bang boleh tak buat bagi sama level untuk senang nak masuk parking. Bagi aku senang berurusan dengan abang-abang Pesona Imprint dan ni, diorang pun tak berkira kerja sangat. Okay, lepas settle tu diorang akan chop. Masa chop ni aku tak ada kat rumah, so bila balik-balik je aku dah sampai, tengok dah siap dah chop. Inilah hasilnya. Terus naik seri rumah aku kan. Imprint ni dia banyak colour dan banyak design tau. Korang boleh je request design mana yang korang nak. Macam aku pilih Royal Ashler dengan warna dark brown dan frame dia warna hitam. Thank you abang Pesona Imprint. Kalau korang nak buat imprint juga, bolehlah PM dia.